Suruh duduk. Suruh bagi tahu dekat mana. Tak nak bagi tahu. Lepas tu dia cari. Kau tahu dekat mana? Dekat kelopak mata sini. Lepas tu apa dia buat? So dia okay, Tampar. bukan tampar nanti tercabut mata. Mana dah tahu apa rawatan dia? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke podcast Betul-Betul Tak Betul. Untuk episod kali ni, episod kedua ya, untuk musim kedua ni, kita akan mengetengahkan cerita-cerita macam yang aku dah explain. Untuk episod yang pertama, mula-mula tu aku ada bagi tahu yang untuk direction kita season ni, kita akan mengetengahkan cerita-cerita seram, cerita-cerita mistik dan mitos yang wujud dalam setiap negeri-negeri di Malaysia. So untuk episod yang kedua ni, kita akan mengetengahkan cerita-cerita daripada negeri Melaka. Melaka Melakau. Melakau. So Pulau Melingkau atas pagau. okay, so bersama-sama aku, okay, first of all aku Fitri, korang boleh panggil aku Tri, dan kita ada dua orang panel setia ni. Okay, panel yang pertama kita introduce Divus, ataupun lebih apa ni orang kata senang dengan nama Daus, dan kita ada Ghaffar, ataupun nama glamour dia adalah Slumber. So korang boleh follow lah Instagram diorang kalau korang nak kan. Okay, tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan dengan cerita. Okay. Itu masa dah habis nanti. So kita akan mulakan cerita yang pertama. So siapa nak cerita dulu ni? Kau bukan ada cerita menarik ke? Kita talilat. Okay, boleh? Okay, sebelum aku ceritalah, ada siapa-siapa ke tak yang nak apa ni orang kata rungkaikan sikit Melaka kat mana kan? Ataupun apa? Daus boleh cerita. Daus boleh cerita. Kau pernah study kat Melaka kan? Yes, okay. Apa Melaka pada kau? Aku tak pernah ada apa ni orang kata eksplorasi lah dari Melaka. So mungkin aku bukanlah orang yang sesuai untuk cakap pasal Melaka ni. So mungkin korang boleh cerita sikit. Okay, Melaka adalah sebuah negeri yang terletak di selatan tanah air Malaysia. So Melaka ni actually dia satu negeri yang kita panggil adalah satu kota sejarah. Iaitu banyak cerita-cerita sejarah, cerita-cerita 5 pahlawan daripada Melaka yang berasal daripada Melaka Orang Melaka kan? Orang Melaka kan? Melakau. Mungkin Hang Lekir dengan Hang Lekiu kita tak tahulah dia punya origin daripada mana kan. Mungkin ada yang sejarawan yang kata Lekir dengan Lekiu tu adalah Dia kasturi mana? Keturunan Cina. Dia banyak lah. Banyak lah. Dia cerita dia sebenarnya lebih kepada apa ni orang kata epic saga lah macam tu kan. Sebab dia ada gabungan-gabungan banyak dengan ada selatnya, dengan pusat dagangan, dengan hubungan diplomatiknya. Puteri Hang Lipo. Puteri Hang Lipo. Lepas tu tadi kan kalau kita tengok ada 5 bersaudara, ada Hang Lekir, Hang Lekiu, Hang Jebat. Ada 5 tu lah. Lepas Hang tu Kasturi dan Hang Tuah. Yes, ada 2 lagi tambahan, iaitu bab kata pelawak-pelawak Malaysia kita, hang percaya hang bodoh. Tapi jangan ikut. Tapi Melaka ni memang kalau kita pergi tempat, kalau kita banyak pergi melawat dekat tempat-tempat kat Melaka ni, banyak kota-kota sejarah kan. Tinggalan-tinggalan sejarah, bangunan-bangunan yang tinggalan Portugis zaman-zaman sebelum Parameswara. Begitulah kisahnya. Yang aku sebenarnya masa aku kecil lah, ini question yang aku tanya masa aku kecil, tapi bila dah besar ni kita faham lah kenapa kan. Satu dia adalah apa ni, kenapa kalau katakan Semenanjung ni, sebab aku daripada Sabah, IC12, macam kenapa dekat Semenanjung yang kaya dengan budaya kesultanannya ni kan, kenapa Melaka yang satu masa dulu adalah satu kerajaan yang sangat gah, dan sultan dia yang disanjung tinggi, yang boleh apa ni orang kata menjadi satu lingua franca lah, bahasa Melayu betul. Menjadi lingua franca kan satu masa dulu. Sekarang ni dah tak ada sultannya. Macam tu. Ni masa aku kecil lah. Tapi of course kalau kau pergi sekolah, kau belajar sejarah dan everything, kau akan faham lah kenapa. Siapa yang nak
nak ceritakan. Ghaffar, kau tahu tak pasal apa? Sebab Sultan tu ke? Sebab Sultan tu. Okey, Melaka ni pada aku ini versi aku dan juga berdasarkan pemahaman aku Aku tak hafal sejarah tapi aku faham kenapa sejarah tu ditulis dalam keadaan begitu. Kalau mengikut sejarahnya, Melaka ni dia jatuh memang salah satunya adalah sebab serangan luar kan. Tapi yang paling utamanya kita belajar banyak daripada sejarah Melaka ni tentang pengkhianatan Pengkhianatan kan. itu yang paling kritikal sekali yang patut kita Dia macam duri dalam daging tu yang memakan sendiri betul. kerajaan tu. Daripada dalam. daripada dalam. Sebab even macam kita main game pun, macam aku sendiri main game, aku paling takut kalau teammate yang lemah, troll. Aku tak kisah enemy tu power ke apa ke kan, tapi kalau team kita sendiri yang ada masalah, Kau tak boleh nak rely on kan. Suruh pergi kiri, dia pergi kanan kan. Kau nak reverse, dia stay kat belakang. So dia jadi macam sebabkan tali barut tu lah. Di hujung-hujung riwayat Kesultanan Melayu Melaka ni, dia jadi sedih lah. Dia jadi sedih sebab Sultan tu dia dah start lari kan, sebab dah kelemahan dari dalam Sultan ni. yang terakhir lah kan. Sultan terakhir tu dia dah ada cerita. Siapa nama dia Sultan? Dia bergabung dengan Johor punya sejarah. So sebab itulah orang kata Johor ni adalah penerus lah. Ya, penerus pada Kesultanan Melayu Melaka dulu. Sebab macam episod ni kita ada sejarah pada Melaka tu, dia kembang pergi ke Johor, Pahang, ada pergi ke Perak kan. Betul. Dan dekat Melaka ni sendiri dia punya specialty dia ni. Kenapa sejarawan setuju bahawa Melaka ni menjadikan satu topik terlahirnya negara Malaysia ni adalah disebabkan susur galur sultan-sultan ni mesti ada berkait rapat dengan tak banyak Kesultanan Melayu Melaka ni. Betul. Mesti ada, tak banyak pun, at least sikit pun lah. Walaupun belah-belah utaranya kita lebih banyak nampak pengaruh Siam, tapi di belah central dengan selatan ni memang banyak Melaka punya touch lah sini. So dari segi pengkhianatan, banyak sejarah-sejarah yang kita boleh ungkap yang memberi banyak pengajaran kat kita supaya kita tidak mengulangi benda tu pada masa akan datang lah. Tapi pengkhianatan tu bagi aku memang impact dia sangat besar. Even kita tengok kerajaan Uthmaniyah sama benda pun Sama. kau tahu kerajaan Uthmaniyah besar dia macam mana. Boleh jatuh disebabkan pengkhianatan, duri dalam daging orang dalam. Itulah bila kita sebagai orang Islam dah hilang kita punya pegangan kan, kita lebih dikaburi dengan janji-janji manis, tamak kan, benda duniawi ni, dan juga hasutan-hasutan syaitan. Dan dekat situlah terlahirnya orang kata isu-isu pengkhianatan, penyelewengan, kan, rasuah, salah guna kuasa. Mungkin ni boleh jadi komentari untuk orang kata politik moden juga. Zaman dulu istilah rasuah tu, dia pada aku tak nampak signifikan lagi sebab tiada rekod bertulis berbanding pengkhianatan. Satu benda yang aku boleh katakan dulu, mungkin orang kata prinsip rasuah tu belum didefinisikan dengan betul. Tapi kalau kau kita percaya tak cakap, kalau kau seorang pembesar yang berkuasa, of course kau akan nampak, tak kisahlah kau hidup dalam dunia mana kan, kau mesti akan nampak peluang tu, di mana kalau kau nak buat keuntungan ataupun kalau kau nak mendapatkan satu ganjaran yang besar tanpa melakukan dengan melakukan penyelewengan, benda tu mungkin boleh terjadi. Betul. Cuma mungkin masa tu definisi rasuah tu belum lagi lah diketengahkan lah. Tapi pada aku kan, kalau ikutkan rasuah tu sendirilah adalah pengkhianatan. Yes. Cuma dia tidak dizahirkan ataupun tidak disamakan dengan definisi rasuah semasa. Ataupun pengkhianatan yang berlaku pada masa itulah. Contohnya macam kau menipu orang, kau cakap lah hang tua ni. Ialah sebab dalam salah satu cerita yang famous di zaman Melaka is pengkhianatan hang tua kan. Dia dituduh berzina lah dengan dayang istana macam tu. Aku tak tahulah dia punya full story sebab itu semua hikayat hang tua lah. So cerita kau ada So okay, kita beralih lah kepada cerita yang pertama sebab tadi pun kita dah bincang dan aku dah cakap aku akan cerita yang first. So cerita aku yang first ni aku tak nak bagi tahu tajuk dia. Actually boleh je kalau aku nak bagi tahu tajuk dia pun. Tajuk dia adalah berkisarkan tentang hang tua. Hang so, tua. Aku tahu banyak penonton sendiri pun yang kalau korang adalah orang Malaysia, hatta kalau korang ni orang Indonesia sekalipun, mungkin korang akan pernah dengar tau hikayat hang tua ni. Sebab apa? Hang tua ni dia terkenal bukan setakat di tanah Melayu atau di Malaysia sahaja.
Hang Tuah ni dia terkenal di seluruh, almost Nusantara. kebanyakan Nusantara Nusantara, lah. negara Nusantara ni lah kan. Tanah Melayu. Tanah Melayu lah, yang satu masa dulu adalah orang kata satu kerajaan, ataupun bukan satu kerajaan, dia adalah banyak kerajaan, tapi kita bukanlah didefinekan dengan nama-nama seperti Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand dan sebagainya. Yes. Dulu-dulu dia punya nama adalah berbeza lah, dan region-region dia pun berbeza. So now tentang Hang Tuah ni, yang menariknya untuk aku ceritakan tentang Hang Tuah ni adalah rakyat Malaysia tu sendiri ada sesetengah kelompok yang percaya kewujudan dia, which bagi aku lah personally, kalau kau tanya aku, Percaya tak? aku percaya kewujudan Hang Tuah tu. So Hang Tuah wujud lah. Bagi aku Hang Tuah tu wujud. Mana kuburnya? Okay, itu satu. Argument yang common argument, argument common. Argument yang common adalah di manakah kubur Hang Tuah. Tapi bukan itulah yang aku nak ceritakan hari ni. Tapi dia ada argument. Ada argument dia, dan mungkin di situ aku akan aku akan ceritakanlah dekat hujung nanti. Okay, tapi apa yang fakta yang menguatkan tentang kepercayaan aku terhadap kewujudannya sosok Hang Tuah ni. Okay, Hang Tuah ni satulah. Dia ada quote ikonik dia yang mengatakan takkan Melayu hilang di dunia. So dia punya, now kenapa ramai orang yang tak percaya? Salah satu yang macam kau cakap tadi tu, kuburnya di mana? Mana kuburnya? Lepas tu lagi satu kan. Hang Tuah ni macam mana aku nak cakap Hang Tuah ni dia diceritakan daripada dua sumber utama je. Satu dia adalah hikayat Hang Tuah, and then satu lagi is Salalatu Salatin lah. So kalau korang study pasal salasila keturunan kaum bangsa Melayu ni, ini adalah dua buku yang macam orang kata yang paling penting lah. Dia Sahih Bukhari Ibaratnya tu. kata Sahih Bukhari lah kan. Sebab apa? Kenapa aku kata tak nak jadikan dia sebagai satu sahih? Kita boleh je sahihkan sesuatu benda kalau sanad dia betul tak? Bersambung. Tapi kenapa dua buku ni tak boleh digunakan sebagai orang kata sandaran yang betul-betul jitu? Adalah sebab dulu orang yang mengumpul, macam aku cakap episod lepas lah, orang yang mengumpul cerita-cerita ni, diorang yang merekodkan cerita-cerita ni, satu benda yang diorang tak buat adalah diorang tak tulis tarikh dan masa. Ya, betul. Dia tak bagi tahu timeline. Okay, so itulah yang orang kata banyak orang kata sejarawan yang dia lebih bersandarkan fakta kan. Dia tak nak mengakui kewujudan Hang Tuah tu sebab sebab kepincangan data tu sendiri. Kita nak betul, kita nak primary data. Okay, so hari ni aku akan bentangkan 3 information tentang Hang Tuah yang tidak berkaitan dengan hikayat Hang Tuah tu sendiri dan Salalatu Salatin tu sendiri. Okay? 3 ada 3 poin yang aku nak ceritakan. 3 ni biasa orang dengar ke ataupun jarang orang dengar? Okay, dia satu adalah jarang orang dengar. Okay, dan benda ni ada rekodnya. Dia bukanlah satu yang aku just cakap ada cerita ni, ada cerita ni, ada cerita ni. Sebab bila aku baca, bila aku research topik ni, sebenarnya ada lagi banyak sumber-sumber lain, tapi bila aku baca sumber-sumber lain tu macam tak strong. Even one of the point yang aku nak cerita ni pun dia tak berapa strong lah. Dia tak berapa kuat lah. Tapi ada dia punya kesahihan dia kat situ. So kalau dari segi dalil, dia punya kategori dalil pula. Dia yang middle lah. Dia yang middle lah. Bukan yang do'ifnya. Dia bukan yang do'if lah. Dia yang kat tengah-tengah tu. Dia ada yang macam tak dapat dipastikan. Dalam hadis tu do'if ataupun yang do'if tu memang dah dibuktikan yang benda tu tipu dan tidak pernah dilakukan kan. So macam dalam isu ni pula ada yang orang kata, ada yang sahih lah, ada yang betul lah. Okay, salah satunya, aku masuk poin yang pertama aku. So untuk macam mungkin Ghaffar, adakah kau percaya kewujudan Hang Tuah ataupun tidak? Okey, dalam ini satu soalan yang sangat bagus, Fitri. Sebab aku suka kita punya season 2 ni sebabkan aku ada assignment berkenaan dengan student aku lah, folklore. Okey, bila sebut folklore, aku susah untuk mentafsirkan mana satu cerita rakyat ataupun cerita dongeng dengan fakta sejarah. Sebab bila sebut folklore dia dah blur-blur. Macam dalam naratif itu ada yang betul. Contoh macam kes Hang Tuah. So, kenyataan aku tadi, Hang Tuah betul
ataupun tipu. Apa tu bayangan ataupun gurauan lah kan. Betul ataupun tak berdasarkan fakta-fakta yang diberi. Contohnya kalau betul dia betul, mana kuburnya? Tapi dekat sini dia boleh dipatahkan. Kalau sekarang ni benda tu betul sebab ada catatan daripada China. Catatan Catatan daripada China mengatakan sekian. Dan rujukan-rujukan ni bila di cross referencing ni dia menyebabkan sejarawan dengan ahli-ahli orang yang mengkaji ni dia berbelah bagi. Dan pada aku sendiri aku menilai dari sudut ada yang betul ada yang salah. Mungkin dalam susur galur sanadnya tu ada dipesongkan untuk macam Sulailatul Salatin dia adalah romanticize. Salah satu benda macam penyedap lah. Penyedap lah. Dan dalam kes Hang Tuah ni aku view benda ni macam ada yang betul tapi ada juga yang ditokok tambah untuk menyedapkan atau memberi keagungan kepada Hang Tuah tu sendiri. Watak Hang Tuah. Okay. So now apa yang aku nak ceritakan ni is more to fact lah. Okay. Dia punya sandaran fakta dia. Dan walaupun ada yang sikit-sikit tu masih belum orang kata confirm, tapi ada juga yang aku nak cerita ni is betul-betul confirm. Okay. So mungkin take it with a grain of salt. Aku bukanlah nak menegakkan di mana pendirian aku bahawa Hang Tuah tu wujud, tapi aku nak korang berfikir dan korang berfikir based on fakta lah. Okay. Siapa ingat tahun berapa korang pergi sekolah dulu kan? Jangan kata korang tuang sekolah So siapa ingat tahun bila Alfonso di Albuquerque menawan Melaka? 1452. Salah. Dia mungkin 1452 tu adalah zaman di mana Hang Tuah wujudlah masa tu. Aku masa cikgu bagi tahu ni aku pergi tandas tak silap. Alah kau ingat kau ingat kau pergi tandas bila Dia punya sembang tu Aku tak ingat lah. Aku kalau bab menghafal sejarah punya tahun-tahun ni aku fail. Tahun bila? Sebenarnya to be honest with you, aku pun tak ada. Pergi tandas juga? Bukan, masa tu aku demam. Demam. Sebab dulu aku sekolah asrama kan. So kalau pergi tandas pun alih-alih cikgu jumpa kat. So aku demam. Aku duduk hostel. So now tapi aku baca balik So tahun di mana Albuquerque ni dia menawan Melaka. Bukan kata dia baru singgah. Sebab dia singgah tu dalam 1480 1490 macam tu. Dan dia ni lah orang-orang Portugal ni lah, dia sebenarnya meminta izin daripada kerajaan Melayu untuk buat satu kubu. Betul. Tapi dia telah di-reject, dia telah ditolak. So daripada situ macam dia orang mulalah main gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut punya kind of gameplay. Sampaikan bila kerajaan tu dia memang dah betul-betul macam anai-anai kau makan kayu kan. Lepas tu tiba dia dah rapuh. Di situlah dia orang serang. Dan bila dia orang serang tu, dia orang berjaya menawan Melaka pada tahun 1511. Nah, aku bukan nak bagi korang kelas sejarah kat sini, tapi sosok Alfonso di Albuquerque tu, dia ada dia punya journal. Dalam jurnal dia tu sendiri, dia ada menyatakan seorang Laksmana yang pahlawan ataupun perwira yang handal. Dia ada bagi tahu dalam dia punya tu. So masa tu selain dia tak bagi tahu nama. Dia tak bagi tahu nama, tapi selain ada sejarawan yang kaji, diorang akan kata diorang akan sangkal lah yang itu adalah Hang Tuah. Sebab apa? Sebab diorang kata ni mungkin Laksmana Koja Hasan. Nama ni sebenarnya nama yang kalau kita sebut orang yang pengkaji sejarah ni, diorang akan rasa macam tak suka. Sebab apa? Laksmana Koja Hasan adalah Laksmana yang telah mengkhianati Tun Mutahir. Dia belot. So cannot be. Dan dalam tu dia ada bagi tahu Laksmana tu berumur 80 tahun. Memang kau ingat 1511. 80 tahun. Now, so 80 tahun ni maksudnya dia akan berumur 50 tahun dalam tahun bila? Korang boleh kira 30 lah. 30 tahun sebelum 1511. So 1511 tolak 30 berapa? 1481 lah. 1481. Korang kena ingat ni tarikh ni. 1481. Sebab poin kedua aku akan sebut pasal yang 1481 ni. Okay. So dia mencatatkan yang Laksmana tu, okay, dia ada sebut yang Laksmana tu sekarang berpindah ataupun telah ditugaskan untuk ke Temasek. Tak tahulah, tapi dia kata Laksmana tu ada dekat Temasek masa tu.
So Temasek kita semua tahu Temasek tu di Singapura. So satu masa dulu masa tu Singapura tu masih lagi apa ni orang kata kejiranan kita lah macam tu kan. So dia berada dekat Singapura masa tu. So ini adalah salah satu catatan yang lahir daripada Portugal ni, daripada orang Portugis ni. Alfonso de Albuquerque ni adalah salah satu apa ni orang kata ikon lah. Aku tak nak cakap dia ikon lah, tapi dia adalah watak yang penting dalam penjajahan Melaka kan, kejatuhan zaman Melaka tu. Dan of course lah banyaklah cerita kalau aku nak buka cerita pasal kerajaan Melaka ni, dia ada satu kapal besar nama dia Mendam Berahi. You know, yang kapal tu pada masa tu adalah kapal yang paling megah. Dia dibuat dengan 4 lapis kayu apa semua. Dan siapa dia punya nakoda kapal dia? Siapa yang mengetuai armada untuk Mendam Berahi ni? Hang Tuah. Sebab dia adalah Laksamana. Kalau korang study perkataan Laksamana tu adalah the highest order untuk orang yang control navy. Sekarang pun ada Laksamana. Sekarang pun orang pakai kan term Laksamana tu. Tapi itulah definition dia. So kalau kau nak kata macam macam warrior, dia akan panggil apa? Hulu bala. So macam itulah. So Laksamana is navy lah. Okay. So itu adalah catatan daripada Albuquerque sendiri. Dan catatan itu telah disampaikan ke Malaysia oleh kerajaan Portugal. Okay. Dan memang Malaysia dengan kerajaan Portugal and Spain memang ada that collaboration sekarang ni untuk mengkaji lagi. Sebab masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang belum diteliti. Yang hilang. Ataupun yang macam apa yang aku tahu, mungkin Arkib Negara ada simpan dalam 200 dokumen, tapi mungkin 50 saja yang baru dikaji. Dia belum habis kaji lagi. Sebab apa? Sebab nak kaji walaupun satu tu akan mengambil masa bertahun-tahun untuk dikonfirmkan. Ataupun untuk sejarawan bersatu hati untuk mengatakan ini adalah fakta. Ini adalah salah satu cara lah untuk sejarah itu dibuktikan adalah dengan persetujuan antara ramai sejarawan. Itu salah satu cara lah. Majority votes. Okay. So itu poin aku yang pertama. Okay. So sekarang ni adakah korang rasa Hang Tuah tu wujud? Memang wujud. So boleh terima lah kan. Now poin aku yang kedua pula adalah surat dan keris yang ditemukan di Kepulauan Okinawa. Okay. So, ini. Yang ni adalah orang kata satu penemuan yang baru. Boleh kata barulah dia less than 10 years. Less than 5 years, less than 10 years, so dia masih contemporary lah. Bila dikaji dekat satu kawasan ni, dia punya dokumen. Sebab pada tahun 1960-an ke 70-an, kerajaan Jepun, dulu Okinawa ni dia bukan bawah kerajaan Jepun tau. Dia samalah macam kita kerajaan dulu. Kerajaan dia macam sendiri. Sultan Perak, Sultan Kelantan kan dia lain-lain kan. Sama jugalah macam Jepun dulu. Dia ada Emperor Jepun, lepas tu ada Okinawa Islands. Now kalau korang tengok Okinawa punya karakteristik, orang Okinawa ni dia macam orang Melayu tau. Dia kulit sawo matang, dia kulit gelap-gelap, tapi dia orang cakap Jepun. Mata sepet. So dia orang kata, kalau kau nampak, kalau kau tengok daripada physical dia tu, dia adalah sedikit reflection daripada orang-orang bawah, macam orang-orang yang like hidup dekat lautan Pasifik ni kan. So dia macam tu lah. Pacific Islander Look macam bajau sikit. Mungkin lah bajau lah kot. Aku tak, ada je bajau yang putih. Aku tahu apa aku nak cakap kan. Bajau tak turun laut. Pemalas. Okay. So dekat Jepun, bila diorang dah discover surat tu, diorang dah translate tau surat tu. Dan memang daripada translation surat tu sendiri ada menyatakan nama Hang Tuah. Berbahasa apa tu surat tu? Surat tu dalam bahasa, aku tak tahu bahasa Jepun versi mana, tapi masa tu diorang communicate dalam bahasa Cina. Traditional Chinese. Traditional Chinese punya writing. Sebab zaman tu belum ada lagi like hiragana, kitagana, kanji and everything. Okay, dia masih menggunakan alfabet Cina. Dan bila dia guna alfabet Cina, of course orang akan faham lah. So satu yang aku nak ketengahkan sini adalah Hang Tuah fasih berbahasa Cina. Okay. Dan tapi Hang Tuah bukan orang Cina. Hang Tuah bukan orang Cina. Okay. Dan itu dibuktikan dengan bila Sultan menghantar dia ke China untuk melamar puteri Hang Lipo. Okay. So itu adalah itulah dia punya pembuktian dia tu. Okay. So now surat-surat yang ditulis ni
kenapa Hang Tuah sendiri yang tulis atas arahan ataupun atas titah baginda Sultan Alauddin Riayat Shah yang pertama. Sebab aku tanya korang tadi 30 tahun kan, 80 tolak 30 is 50 kan. 1481. 1481 macam tu. So 1481 kalau korang study balik timeline sejarah, masa tu Sultan Alauddin Riayat Shah ni baru berumur berapa? 6 hingga 10 tahun je. Sultan ni dia naik takhta setelah mangkat ayahanda baginda dia masa dia masih kecil. Jadi dia naik tahta masa tu dia belum cukup Bukan. Cukup usia lah. Dia belum cukup usia, belum akil balik lagi pun. Now, aku baca sendiri surat tu. Dan surat tu dia mengatakan dalam tu dia katalah macam better minta maaf kalau ada kesilapan di mana-mana, better baru berumur 6 tahun. Dia kata macam tu. So itu adalah surat macam sejarawan dah confirmkan, surat itu ditulis oleh Hang Tuah sendiri atas titah baginda Sultan pada masa itu. So kalau korang study pasal sejarah Sultan di Melaka ni, Sultan Alauddin Riayat Shah ni adalah satu sultan yang dia famous sebab apa? Sebab satu kepahlawanan dia. Satu lagi dia suka untuk apa ni orang kata put on human pula. Disguise. Pakaian marhain. Pakaian marhain. Dia suka disguise diri dia as rakyat marhain, dan dia akan masuk dalam komuniti rakyat dan dia akan dengar keluhan rakyat. Dan dia akan menyelesaikan masalah-masalah sosial rakyat yang wujudlah pada masa tu. Dan salah satunya adalah dia membantras pencuri. Tak tahulah pada waktu malam ke apa, tapi itu adalah salah satu cerita dia lah. So korang boleh study lah. So kalau Albuquerque sendiri dah kata Laksmana tu umur 80 tahun 1511. Impossible. 30 tahun yang lalu dia umur 50 tahun. And korang tahu tak, masa dia umur 50 tahun tu, ini teori lah. Aku tak dapat jumpa dia punya salah silah dia yang betul. Sebab bila aku try cari, ialah online kan, kita pun tak adalah resources buku kan. Kita tak ada akses ke benda tu. Kita tak ada akses. Tapi apa yang aku dengar cerita daripada orang, ini aku claim aku dengar cerita daripada orang mengatakan bahawa Sultan Alauddin tu sendiri, bonda baginda adalah puteri kepada Hang Tuah. Anak kepada Hang Tuah. Maksudnya Hang Tuah tu adalah datuk kepada baginda Sultan pada masa tu. So ini adalah salah satu cerita lah. Tapi aku tak dapat jumpa bukti dia. Now, itu yang aku cakap pasal surat kan. Ingat tak tadi aku ada mention pasal keris? Yes. So ada dekat satu Enkakuji ni. Enkakuji ni adalah orang kata shrine. Kan Jepun kan dia ada shrine kan. Dia ada Shinto shrine, dia ada Zen Buddhism punya shrine. Ni topik yang aku ajar dalam kelas lah. So dekat Okinawa ni ada satu Enkakuji ni, dia panggil Enkakuji Ryukyu. Dia kuil diraja orang panggil. Bukan Sharingan. Itu lain. Aku So dia berhampiran dengan Istana Shuriji. Istana Shuriji ni ada istana dekat Jepun, dekat Okinawa lah. Dekat dalam kuil tu ada satu keris yang berlok 9. Korang tahu tak keris berlok 9 tu apa? Yelah, dia punya lekuk tu. Dia punya lekuk tu ada 9. Ada 9. So keris tu sebenarnya adalah pada masa tu kalau kau tengok mana-mana hubungan diplomatik yang wujud between Melaka dengan kerajaan tu kan, kau akan jumpa keris berlok 9 tu sebagai simbol diplomatik. Simbol persahabatan, hadiah. Dan banyak lagi sebenarnya dalam surat tu dia ada list out berapa banyak hadiah yang dia bagi kepada dia panggil Sultan Okinawa lah masa tu kan dalam surat tu. Kerajaan Jepun lah. Kerajaan Okinawa. Sebab masa tu bukan Jepun lagi. Masa tu belum Jepun lagi. Belum Shinjuku Jidai lagi Dan lot 9 tu is spesifik untuk sultan ataupun untuk raja. Maksudnya untuk orang-orang lain dia punya lot tu akan makin rendah lah. So mungkin rakyat marhain mungkin dapat 3 je lah macam tu kan. So aku tak tahu dia punya apa ni orang kata standard dia, tapi yang untuk nombor 9 tu is untuk raja. Yelah, yang aku tahu keris ni dah ada 3, 5, 7. 3, 5, 7. Dia biasa nombor ni lah, nombor ganjil kan. Dia ada title dia, kalau 7 siapa yang pakai. Betul? So ini adalah, bagi aku adalah satu fakta yang sangat menarik lah tentang Hang Tuah yang kita takkan jumpa dalam hikayat Hang Tuah, yang kita takkan jumpa dalam Salalatus Salatin. Okay. Now, poin aku yang ketiga ni dia agak pincang sikit. When I say pincang, maksudnya dia tak lengkap lah. Dia tak lengkap lah. Sebab tak ada apa ni orang kata, dia tak ada conclusion dia kat situ. Tapi bagi aku dia sangat menarik
untuk aku tidak memasukkan. Aku kena masukkan point ni dalam aku punya cerita ni lah. Kenapa? Sebab dia berkaitan dengan Leonardo da Vinci tau. Oh, related. Okay, tak apa, teruskan. Aku sebenarnya pernah terbaca benda ni, tapi versi aku mungkin lain kot. Mungkin lain lah kot. Kau dengar aku cerita dulu, mungkin kau boleh bagi ulasan kau lepas ni. Which betul. kalau kau kata kau sangkal ke apa ke, tak apa, fine, aku terima. Tapi dia agak menarik untuk aku ketengahkan sebab aku rasa macam benda ni is something yang boleh membawa kita berfikir, dan boleh apa ni orang kata, meminta untuk kita bagi conclusion kita sendiri. Now, korang pun tahu yang Leonardo da Vinci dia ada publish, bukan dia ada publish lah, like kerajaan Italia ada publish Leonardo da Vinci punya notebook tu, journal tu, Sketchbook dia tu kan. sketchbook dia tu. yes. So dalam nota dia yang dated between 1503 hingga 1506. Sebab memang orang study timeline untuk Leonardo da Vinci dengan Hang Tuah ni adalah timeline yang sama. Timeline, of course negara berbeza, tapi satu perkara yang kita tahu kan adalah Sultan dia suka baginda suka mengutuskan Hang Tuah ni, dia satu pembesar ke serata dunia. Dia hantar pergi Turki, dia hantar suka pergi hantar Rom. duta. Dia suka hantar duta, tapi dia akan hantar, dia akan suka hantar Hang Tuah ni. Because Hang Tuah ni adalah apa ni orang kata, the person yang able untuk communicate. Dan dia master of like languages lah. Languages, So, yes. dia boleh bercakap banyak bahasa. Walaupun masa tu bahasa lingua franca adalah bahasa Melayu. So memang dalam tu memang adalah cerita-cerita dikatakan bahawa Sultan mengutuskan Hang Tuah ke Turki, ke China, ke Jepun, daerah Jepun which is Okinawa tu lah. Dan mungkin yang tidak dituliskan mungkin dihantar ke Italia lah. So apa yang dia kata, 1503-1506 notebook tu dia actually carbon date. Aku tak tahulah macam mana dia determine umur buku tu. Tapi carbon dating is salah satu cara dia gunakan untuk identify berapa umur, berapa usia sesuatu benda tu. So dia kata, I sketch a vehicle after meeting a Malaccan noble. But never stated the name. Dia tak pernah state name or whatever. Kenapa? Sebab the next chapter ataupun the next section of the note kan, is unreadable, intangible lah. Maksudnya orang tak faham apa yang dia tulis. Mungkin dia punya sketch tu dah terosak ke terkoyak ke apa. Itulah yang aku rasa menarik. Sebab apa? Sebab dia ada dalam notebook tu. Dan aku agak surprise jugalah kerajaan daripada negara-negara barat, dia tak censor pun benda ni. Dia tak censor pun benda ni. Sebab bagi aku, yelah, kan kita kan dicanang-canang dengan cerita bahawa mungkin betul mungkin pernah berlaku satu masa dulu kan, di mana kerajaan British curi bukan curi lah, dia ambil lah, dia bawa balik permata daripada India apa semua kan. Tapi aku agak surprise yang at this current age, at this current world, kita ada that respect lah daripada between each country macam tu. Orang pun respect negara kita pun respect negara orang macam tu. So especially dalam bidang sejarah lah. So diorang tak censor pun benda ni, dan memang benda ni dah jadi macam satu orang kata pencetus lah untuk sejarawan-sejarawan Malaysia ni, dia untuk study lebih. Dan benda ni memang di-endorse lah by badan-badan yang terlibat lah. Okay? Salah satunya adalah macam kerajaan Melaka, diorang macam Menteri Besar Melaka menganjur supaya sejarawan-sejarawan ni kaji lagi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Hang Tuah selain hikayat Hang Tuah dengan Salalatus Salatin ni. So itu adalah 3 poin yang aku nak ceritalah. Conclusionnya, so kalau terpulang lah kepada ada audience yang nak percaya ataupun tak kan, mungkin mungkin benda ni mungkin tak cukup strong. Bagi aku dah cukup strong dah lah untuk membuktikan kewujudan dia. Now tadi kan kau ada cakap pasal 5 kubur dia kan. Satu benda yang aku suka nak nak petik lah dekat sini dalam catatan Albuquerque ni, dia tak mention tau kenapa Laksmana tu dekat Temasek. So aku pada pengamatan aku lah kan, sebab masa tu adalah zaman kejatuhan Empire Melayu Melaka ni lah, Kesultanan Melayu Melaka ni, betul tak? So boleh jadi ada situasi di mana mungkin Hang Tuah tu kena banish ke,
ataupun mungkin ada yang mengatakan Hang Tuah ni cuba untuk merampas takhta ke. So dia terpaksa melarikan diri daripada tu dan dia terpaksa lelo. Benda tu possible tau. Yes. Sebab benda-benda macam ni lah yang berlaku pada masa tu. Dan bila orang kata pengkhianatan ataupun orang kata pemfitnahan, fitnah macam ni lah yang berleluasa. Yang sebab tu lah orang kata Kesultanan Melayu Melaka masa tu sangat rapuh. Sebab apa? Sebab duri dalam daging ni sendiri yang menggembar-gemburkan segala benda-benda yang buruk ni, sampaikan bila orang luar datang serang kita, kita tak ada defense apa-apa. Yes. So kenapa tak ada defense apa-apa? Mungkin sebab kau dah ni lah. Siapa tengok Bahu Bali tu, faham lah. Bahu Bali. Macam tu lah cerita dia kan. So kita boleh orang kata reflect lah apa cerita yang kita faham. Ini yang menarik untuk aku ulas lah. Sebab dalam kes Hang Tuah ni, dia antara dua lah. Kalau mengikut cerita hikayat yang betul kan, kalau aku salah di hujung-hujung hikayat Hang Tuah tu, dia tak ada bagi tahu Hang Tuah mati secara detail. Betul. Sebab tak ada orang tahu apa pengakhiran Hang Tuah. Ya, cuma secara kiasan dia bagi tahu macam dalam hikayat tu dia bersatu dengan alam. Aku tak tahu sama ada istilah dia tu dia pergi bertapa ke ataupun dia melarikan diri ke, masuk sungai tak timbul-timbul ke. Kita tak tahu kat sini. That's why bila student aku tanya kat aku, cakap sir, macam mana benda ni nak kata sahih ke tak? Sekarang ni pada I, you boleh percaya benda tu kalau ada catatan lagi catatan daripada negara luar terhadap satu individu ataupun tokoh-tokoh tertentu. Dalam kes ni ada catatan daripada Okinawa, daripada Albuquerque sendiri. Walaupun tidak dinyatakan secara jelas itulah orangnya ataupun namanya di situ, dan kita kena faham bahawa orang dulu hidup dengan gelaran. Betul. Dan kita susah nak identify benda tu sahih ataupun tidak. Siapa nama kelahiran dia yang sebenar kan? Macam Hang Tuah tu aku percayalah. Takkan nama dia Hang Tuah Tuah. Bukanlah nama dia yang diberi oleh bapak dia macam tu. Dia macam gelaran lah. Macam Salihuddin Al-Ayyubi kan. Nama dia bukan Salihuddin Al-Ayyubi. Nama dia Yusuf. Dia gelaran. Macam lah nama-nama sultan ni sebenarnya macam Sultan Alauddin Riayat Shah ni, itu bukan nama kelahiran dia. Itu adalah nama yang dia adapt selepas dia naik takhta. Jadi ada tanda soal di situ, di manakah Hang Tuah. Tapi kalau ada macam kes Leonardo da Vinci tadi tu, aku memang setuju yang bahawa di hujung-hujung itu memang tak nampak jelas dokumen tu. Dia cuma bagi tahu ada Melaka Noble atau bangsawan dari Melaka. So dekat sini dia boleh jadi Panglima Awang. Kita tak tahu Panglima Awang yang Mat Kilau tu ke? Bukan. Lain. Yang berlayar ke seluruh dunia tu. Mungkin. So kita pun hanya boleh ada teori dan andaian saja. Dalam sejarah inilah, kalau betul nak kata orang tu 100% true, kita kena tahu macam mana dia lahir, hidup, riwayat dia sehingga dia hembuskan nafas terakhir. Dan bila orang tu meninggal, perpap, kita tahu itu adalah fakta. Kita tahu kuburnya di mana dan seumpama macam itulah. Kecuali I'm talking about history, not religious. Yes. Contohnya kita nak sebut pasal agama, mana kubur Nabi Adam kalau Nabi Adam tu betul. Bab tu kita kena percaya walaupun dia tidak ada bukti yang jelas dan nyata kita boleh pegang, tangible-nya. Sebab dia datang dari Quran. Itu kita kena beriman, kita kena percaya walaupun tak ada bukti. Betul. So boleh aku continue cerita aku tak? Boleh. So aku rasa itu saja cerita daripada aku, which is orang kata bukti kewujudan Hang Tuah daripada sumber-sumber luar. So next aku rasa kau cerita last lah Aku asyik kena last tak apalah, next week mungkin aku bagi kau okay. Zaman Pahang nanti lain tu lah dia menyinar. Mungkin kita punya episod masa tu Mak Kilau pula. Bau awang tadi. Tapi kan aku macam podcast kita ni dah jadi kelas sejarah. Bila aku cerita-cerita macam ni kan. Jadi menarik sebab tak ramai orang belajar dan mengkaji. Dia objektif dia aku sebenarnya untuk podcast ni adalah untuk kita bagi more entertainment value lah dekat kita punya audience kan. Dan entah, tiba-tiba bila aku research sebenarnya banyak je folklore ataupun cerita-cerita rakyat ni. Folklore tu cerita rakyat lah kan. Yalah. Yang sebenarnya bersandarkan fakta sejarah. Tapi
benda tu dia jadi grey area, blurred line. Dia blurred Betul. line lah. Betul. Aku pun tak expect sebenarnya benda tu berlaku. Sebab benda tu tak dinyatakan secara jelas kan. Okey. Okay, Macam- Ghaffar, kau punya cerita pula, kau punya turn. Macam aku dengan Daus, kita orang daripada uni yang sama dekat Lendu kan. Melaka. Al-Azhar. Melaka. Bukan Al-Azhar Mesir. Mana Al-Azhar Lendu? Tak ada maknanya. So dekat Melaka ni, ni pengalaman aku. Kenapa aku tahu cerita-cerita banyak pasal Melaka ni? Sebab kat Melaka tu aku aktif kelab silat lah. Oh, bukan kelab yang Bukan Tunjuk Langit. Tunjuk Langit tu. Oh, bukan. Itu kelab jahat tu. Oh, itu kelab. Itu kelab. Ini persatuan lah. Jadi ada sampai satu tahap kita orang memang dikerahkan keluar daripada universiti yang kita orang belajar tu lah. Macam aku kena pergi kelas IKBN. IKBN, Kampus Bandaraya Melaka. Dia ada IKBM. kampus. Bukan IKBN satu hal, KBM. KBM Mhm. Kampus Bandaraya Melaka dengan IKBN. Lepas tu ada Arttech. Lepas tu ada uni-uni, kolej-kolej kat area Melaka tu lah. Kau sebutlah semua nama-nama college tu, aku tak tahu. Mungkin penonton kita tahu, kita tak tahu kan. So bila dekat sini banyak aku pergi travel melalui tempat-tempat macam nama macam pelik ya, macam Durian Tunggal, Mumbai. Pelik nama dia? Kau belum lagi dekat Perak, siap ada Mambang di Awan lagi. Itu cerita nama tempat-tempat yang pelik lah. Jadi ada satu tempat yang memang aku memang teruja nak cerita benda ni. Sebab bila aku join silat ni tadi, banyaklah aktiviti-aktiviti yang Silat? Kau bukan pengangkap ke? Dia silat, dia main silat. Silat. Dia main silat. Dia lah tu awang tu. Tak ada maknanya. Dia lah tu yang lawan British tak mampu mampus tu. Bukan. Aku tak suka movie tu. Mat Kilau aku boleh terima. Aku tahu awang kenit je. Tapi itu cerita lain lah. So dekat dekat Melaka ni ada sebuah pulau yang bukan sembarangan punya pulau. Pulau yang penuh dengan cerita keramat, larangan yang tidak tertulis dan ritual yang menjejak zaman silam. Aku rasa aku tahu pulau yang kau maksudkan. Apa? Pulau besar. Yeah. Pulau besar dekat belah mana Okay. Pulau tu lah. Dia ada dua cara dia, Cuba Google. ada dua tau. Kau boleh sampai ke pulau tu. Salah satu yang selalu orang pergi adalah daripada JT Umbai. Umbai, orang tahu Umbai makan ikan bakar ya. Yes, betul-betul aku pernah pergi Umbai. Sebab dia dah Mata nak dekat makan ikan bakar. Dia dekat dengan Muar sana dah kan. Bla-bla Selat Melaka lah kan. Melaka, Selam Melaka. So ada orang kata lah, kalau kita pergi pulau ni tanpa menjaga adab kita, dia akan ada benda yang akan ikut kita balik Macam bersama-sama. masuk hutan lah. Macam masuk hutan. Dia ada adab dia. Dia ada adab dia lah. Sama orang Melayu, kita terkenal dengan adab kan. Betul. Adab berguru, adab menuntut ilmu dan sebagainya. Bergurau. Adab berbicara. Adab berbicara. So dia daripada JT Umbai tu lebih kurang 15 minit kau. Dia tak lama lah, kau boleh naik boat. Macam kita orang dulu, kita orang organise satu perkemahan silat untuk Melaka. Dia bukan silat gabung dengan pengakap. Bukan. Silat saja. Bukan. So masa tu pengerusi Persatuan Silat Malaysia adalah Ali Rustam. Oh. Tan Sri ke Datuk Seri ke aku Masa tak ingat tu title. Datuk Seri lagi kot. Datuk Seri so Ali Rustam dia yang merasmikan tempat kita orang tu. Dekat pulau besar tu? Kat pulau besar tu. So aku terkejut lah. Ini first impression bila aku sampai pulau tu. Bila aku jejak kat situ, ada pasar malam. Ui. Ini pasar malam tu. Orang jual souvenir, jual barang-barang ni lah. So Tapi bukan macam pasar polisteri tu. bukan pasar malam jual barang-barang basah tu kan. aku tak rasa tu lah. Cocok-cocok, rangka ayam. Pulau ni dia tak ada. Dia jual air soya. Tak ada. Tahu fufa ke? Fufa. Itu pasar Ramadan. Aku pergi pasar malam aku cari bubur je. Sedap oh. Tak ada dekat pulau besar ni dia tak ada penghuni tetap kat situ. In Tapi fact pasar malam tu untuk siapa? Untuk turis lah. Untuk basically pengunjung lah. pengunjung lah. Sebab dekat tempat tu resort pun tak ada. Dululah masa aku pergi tu resort pun tak ada. Tapi orang tidur kat mana? Orang datang situ sama ada mancing ke ataupun berjalan-jalan tengok tapak sejarah ke. Dia jauh tak daripada mainland? 15 minit ride boat. Tak Daripada jauh Mumbai. lah. So tak adalah jauh mana pun. So dekat pulau tu antara benda yang famous adalah dia ada makam. Makam ni seperti mana jurulatih aku cerita, orang banyak kutip nombor hiko kat situ. Astagfirullahaladzim. Jadi Itu biasa. Masya Allah. JAIM, which is Jabatan Agama Agama Islam Islam Melaka,
dia orang banyak menjalankan sisi rondaan kat pulau tu untuk membasmi aktiviti kurafat ni. Para tak normal. Para tak normal. Aku terus terang kalau nak buat aktiviti paranormal janganlah kat pulau ni, pergilah tempat lain. Sebab pulau ni dia ada satu cerita tau. Ada banyak tempat yang kita boleh visit kalau kita pergi sana kan. Pulau ni kecil je pun, tak besar. Ada satu tempat tu dipanggil Kampung Bunian, yang mana ada terjadi satu kes yang orang nak majukan kawasan Kampung Bunian tu. Dia bawa jentolak. So bila dia bawa jentolak, dia nak ratakan lah. So dekat situ ada batu, ada pokok. Sampai satu tempat tu ada pokok, tak silap aku. Jentolak tu cuba nak terbalikkan pokok tu, tak boleh. Jadi terbakar dia punya jentera tu. Kemudian pemandunya pun meninggal dunia. Astaghfirullah. Macam ni lah, macam kisah Ayah Ping kat Kelantan tu. Ayah Ping betul ke? Ya. Sebab dia kan kawasan madrasah dia lah, tempat dia tu kan ada teko cawan yang besar tu. So teko masa dia nak runtuhkan kawasan tu, jentolak tak boleh nak masuk. Nak rancurkan tak boleh. Dia macam ada, sebab dia ada sihir dia. Penunggu sihir. Dia ada sihir dia kat situ. Tahu. Jadi tempat tu dikatakan adalah tempat mana ada perkampungan jin-jin kat situ lah. Mungkin pasar tadi? Tak. Pasar tu real lah. Sebab dia nak meramaikan orang kat pulau tu. Salah satu tarikannya adalah pasar ni tadi. So orang pergi ke pulau besar ni sebab nak tahu sejarah. Lepas tu nak melawat makam-makam. Tempat tu memang cantik. Tak, makam siapa sebenarnya? Dia ada makam ulama-ulama yang terdulu. Antaranya adalah Syekh Sultanul Arifin. Dia keturunan 18 Rasulullah. Yang bersemadi dekat sana lah. So dekat makam tu, kejap lagi aku cerita lah. Tapi orang pergi betapa kat sana. Orang-orang silat ni konon nak mendapatkan bukan darjat lah, macam melatih ilmu dia orang. Pergi kat sana, pergi betapa, ilmu kerohanian, macam berpuasa. Lepas tu dia buat amal ibadat dekat tempat tu. Sebab pulau ni memang jauh daripada peradaban. Tak adalah jauh. Tapi kau nak nampak kereta kat pulau tu, memang tak ada. Jalan raya pun yang kecil-kecil ada. Tak ada kereta langsung? Memang tak ada. Jalan pun jalan kampung je yang ada. Jalan kampung, macam tapi motor boleh lalu lah. Motor basikal ada. Sebab orang daripada tanah besar ni, dia orang ada dekat sekitar Umbai tu apa semua, dia orang ni menjaga kawasan tu, bersihkan. Sebab kawasan tu tarikan pelancong. Disebabkan tarikan pelancong tadi tu, tempat tu wajib Jaim tadi tu membasmi selalu ronda lah. So benda tu antara pinpoint dekat situ adalah makam Sultanul Arifin, yang mana Sultanul Arifin Syekh Ismail dianggap orang tempatan sebagai tempat keramat lah. Dekat tempat tu lah yang jadi pemujaan benda-benda belik ni. Lepas tu ada tadi tu tempat resort tadi tu, Kampung Bunian. Dia ada banyak tempat bunian di situ dikatakan lah. Tapi yang paling signifikan kat tempat tu sebab dia yang paling besar dikatakan lah. Bila aku sebut dikatakan ni, dia tak ada bukti yang sahih mengatakan betul tempat tu. Dia hearsay lah daripada orang-orang tempatan kat situ lah. So ada banyak cerita-cerita macam bila orang-orang daripada belah-belah Arab ni dia datang untuk berdakwah dekat dalam Malaysia, macam kes Sultanul Arifin ni, dia adalah diceritakan dia pergi ke makam Rasulullah. Lepas tu dia termimpi macam Rasulullah suruh dia kembangkan Islam dekat Kepulauan Jawa, Malaysia, Melaka, belah-belah sini lah. Jadi dia dengan pengikut dia lebih kurang 48 orang pergilah dekat area-area Melaka ni, dan dia orang menyebarkan Islam. Lepas tu bila meninggal, dia meninggal kat Pulau Besar ni bersama dengan ahli-ahli dia yang ada ikut sekali daripada Arab ni lah tadi. So disebabkan cerita-cerita mistik macam ni, benda-benda bodoh tu berlaku, pemujaan lah. Aku tak tahu apa result dia. Macam mana dia boleh nampak nombor ekor ke apa? Apa yang dia orang nak dapatkan? Tahu, masalahnya bukan orang Melayu Islam saja yang buat benda tu. Oh ya? Orang India, Cina pun ada kat situ.
Dia jadi dia cross border Border agama. border agama bangsa tu. Tapi itulah macam mungkin kalau kepercayaan orang Cina, orang India, aku tak terkejut benda tu sebab kita pun tahu macam benda-benda ni macam adalah sebahagian daripada kepercayaan orang. Ya, betul. Tapi kalau yang Islam ni yang aku tak faham. Adakah orang Islam ni dia mengikuti kepercayaan agama Buddhis dan Taois dan ataupun Hindu? dia dah ada proses asimilasi antara kepercayaan dia dengan penduduk tempatan punya ni lah. Tak tahulah. So dekat situ ada banyak lagi tempat menarik. Antaranya adalah Istana Bunian dekat area yang resort tadi tu. Resort mana? Resort dekat pulau tu, dia orang cuba, Kerajaan Negeri Melaka cuba untuk bangunkan resort. Tapi tak percaya. Sebab yang nyata adalah dia orang cuba bangunkan tahun Malaysia Recession tahun 1958 dulu. Jadi bajet tak ada dan kos kat situ besar jugalah. So pokok di Sula, ini ada cerita kat situ lah. Pokok di Sula, Tasik Biawak. Contoh, ada satu cerita bila Syekh ni tadi mendarat dekat Pulau Besar tu, dia orang cuba untuk buat tinggal kat situ. Tapi dekat situ tak ada sungai. Sebab dia keliling dia laut kan. Jadi Syekh ni tadi berdoa sehinggalah timbul macam ada satu kolah air tawar dekat tepi pantai tu. Yang mana masa air pasang, kau takkan nampak kolam tu tadi. Tapi bila air surut, kolam tu ada kan. Dia macam ni pantai, lepas tu air pasang, dia dah bercampur lah. Dah bercampur dengan air masin lah. Bercampur dengan air masin. Bila air surut, kolam tadi tu air dia mesti tawar. So adalah, masih ada kat situ. Ada. Dia ada banyak gua tau kat situ. So pernah dikatakan lah, disebabkan pulau tu tak banyak orang yang datang berpenghuni sangatlah pun. Orang buat maksiat kat situ. Lepas tu dia ditegur dengan benda-benda halus ni dekat kawasan yang diorang buat maksiat tu, sehingga kau meracau-kacau. Jadi orang-orang alim yang memang tahu asal usul pulau tu, dia akan cuba merawat orang-orang macam ni. Jadi itu sebabnya kalau kita pergi tempat orang, kita tak boleh patahkan pokok macam pergi haji lah. Suka-suka kutip, batu ni lawa, bawa balik kan, nanti ada benda yang ikut juga kan. Ni ada tulis makam nisan satu, aku baca tempat-tempat yang menarik. Pergi Nenek Muslimah, makam Sharifah Roziah. Sharifah Roziah ni ada nama sekolah, nama sekolah Sharifah Roziah dekat Melaka tu. Dia macam golongan Syekh Sharifah ni daripada Arab yang datang berdagang dan menyebarkan agama Islam kat situ lah. So masa aku dekat pulau tu, aku tidak mengalami sebarang gejala-gejala mistik ataupun apa. Sebab pada aku aku pun pernah cerita kat korang semua, cuma dekat penonton aku tak ada cerita benda ni secara terbuka. Aku ni antara orang yang susah nak percaya benda-benda ni. Dan aku join silat pun atas dasar untuk mempertahankan diri, bukan ada untuk nak belajar ilmu batin, nak bagi parang terbang ke, tak ada. Kau ingat ni apa, Avengers? Barang terbang balingnya. Terbang lah dia sampai kat orang. Jadi sebelum aku nak masuk silat tadi pun, aku dah tanya ada ke ilmu-ilmu batin yang nerja. Dia orang cakap ada. Contohnya ilmu batinnya bersabar kan. Kerohanian lah. Itu adalah dia ajar. Tapi parang terbang ke, kebal ke, memang tak ada. So that's why aku beranilah. Dan disebabkan aku skeptikal ni, masa kat Pulau Besar tadi tu, ada sini-sini kita orang bila kita borak lah, ada cerita berkenaan dengan ada bila bertapa kat sini nanti ada panglima awang hitam dekat belakang ikut kau. Aku ni hijab tak terbuka, kau janganlah sembang kencang aku kan. Jadi kita sebagai junior ni, kita hanya boleh mendengar lah, ya ke, kita mengiyakan lah. Sebab dekat sini wujud kesahihan ataupun tidak sukar nak diterjemahkan lah. Betul. Tapi apa yang aku boleh cakap, dekat pulau tu sendiri ada nilai sejarah yang sangat best. Dan memang tak cukup untuk aku ceritakan sekarang ni apa yang di sebalik pengalaman-pengalaman pengunjung yang ada kat sana. Dan untuk aku yang telah tidur dekat sana 3 hari 2 malam. Kau tidur kat sana kat mana? Pacak Kemah. Pacak Kemah. Oh, nice. Tepi pantai lah? Habis mandi semua? Ada dia dekat kolah tu? Dia bukan pulau
orang tinggal, bukan pulau ditinggalkan. Dia still ada facilities kat situ. Tapi elektrik tak ada. Yang macam daripada tanah besar tu macam TNB ke tak ada. Dia ada generator lah. So toilet ada, macam facilities, surau memang ada. Surau ada, kecil je suraunya. Nak kata orang pergi sembahyang Jumaat kat situ tak ada lah. Cuma surau-surau macam tu lah. Jadi orang yang aku cerita pasal malam tadi kan, dia orang meniaga situ dalam pukul 4, pukul 5. Nanti malam dia orang caw Balik takkan, tanah besar. Dia takkan bermalam di situ lah. Ada yang bermalam tapi tidak digalakkan lah. So yang korang bermalam tu okey pula. Macam kita orang tu, kau tahu je lah silat yang kita orang masuk ni, dia bukan silat aku saja. Dia ada aliran-aliran silat yang lain kat situ. Yalah, banyak lah. Gayung, parang, cakak lah, musang king. itu durian. Adalah banyak-banyak lah. Gayung fatani lah, itulah inilah. Jadi ada yang reti untuk merawat orang-orang kena sampuk. Pandai lah. So dia orang, kita orang tidur kat situ, tak ada pula kejadian-kejadian Aneh dan pelik. Aneh yang pelik. Aku tidur bangun pagi, borak-borak dengan orang ni, tengok senjata apa yang dia bawa. Ke sebenarnya kau ada alami, cuma yalah macam kita cakap hari itulah, kau ada alami tapi kau tak perasan benda tu yang kau tengah alami. Sometimes the ignorance tu. Ignorance is bliss. Yes. Itulah. Kemungkinan lah. Sebab kau kan skeptik kan. Kau tak percaya dengan benda-benda ni. Manalah tahu orang-orang yang kau borak tu bukan orang. Aku tahu sebab orang. Sebab sini-sini aku pun ada dekat situ. Ya, tahu sini kau tak sebenarnya tak pergi pun. Mungkin sini-sini kau tu pun bukan orang. Tak sini dia tak pergi pun. Tak pergi pun. Tak pergi kan? sendiri. Kau tahu dalam banyak tempat yang aku pergi kat Pulau Besar tu, dia orang tak ada pun titikkan pesanan macam jaga-jaga nanti hantu culik ke apa. Tak ada. Pesanan dia orang adalah hati-hati, pulau ni banyak biawak. Nanti kena ni, Physical kena sengat punya ke, ni lah. physical punya ham. Jadi bagi tahu Tiba-tiba kalau biawak tu pergi kat telinga kau, keluar lidah dia. Yusof Tayo. Tapi tak adalah. Pengalaman aku kat situ, pulaunya cantik, bersih kan. So kita orang bukan ada buka gelagang pun kat situ, just borak, tanya. Lepas tu kat situ macam kalau free time kau boleh pergi dekat tempat silat punya, contoh ada buka camp kat situ kan. Kita pergilah, tanyalah ini senjata apa, nanti dia orang akan ajar sikit-sikit macam mana nak main tekpi ke, main keris ke kan. Tapi macam pulau tu dia ada pantai dia lah. Dia memang ada pantai. Tapi nice tu kalau Tapi pulau mana tak ada pantai? tak adalah, maksud aku mungkin kawasan dia berbatu tepi tu. Lepas so tu dia ada dia ada pantai. jetty dia. Kalau contoh macam ada pantai, korang pula kan silat kan, korang boleh buat training. Betul. Langgang training. Tapi ini adalah cerita aku pada tahun 2010-2011 tau. Aku tak tahu apa dia dah jadi sekarang kat Pulau Besar ni. Sama ada dah dimajukan ke apa ke tak tahu lagi. Tapi don't expect Mak Rempit untuk pergi ke Pulau Besar lah. Memang kau susah nak jumpa lah. Lagipun jalan raya, akses pun susah kat situ. Takkan dia orang nak bawa motor dia orang tu naik bot kan? Memang boleh. So siapa-siapa yang ada pernah pergi Pulau Besar recently, mungkin korang boleh cerita pengalaman korang kat bawah dan share dengan kita orang. Kita orang pun nak tahu. Boleh komen. Jangan lupa like, share dan subscribe. Banyak sebenarnya cerita kat Melaka ni. Pengalaman apa, kita 3 tahun kat Lendu. 3 tahun. 3 tahun dekat Lendu sahaja pun ada kes dia. Dekat Bandaraya ke apa semua ni pun ada juga. Ada tempat-tempat dia ada sejarah dia, ada kisah dia. Ada kisah mistik. Mungkin Daus ada cerita. Dah habis kisah kau? Dah settle. Aku ingat panjang ni. Tak ada. Sebab kalau ikut kisah aku ni pendek je. Pendek je? Sikit je. Nak tukar lampu tak? Bohong. Pendek. Pendek. Bohong dia punya pendek tu. Sebab tadi pendek dia pun dekat 15 minit dia bercerita. Okay. Tadi tu cerita berdasarkan kisah-kisah. Tapi kisah kali ni adalah berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada diri aku sendiri. Tak ada. Yang episod lepas kau punya cerita last tu pun pengalaman kau juga. Memanglah, tapi itu saya saja je. Nyanyi-nyanyi Aku dah kali kena serik sahut. Kita tengok ending dia kali ni macam mana. Tapi ni tak ada kelakar. Ni memang pengalaman aku sendiri. Okay. So kisah ni berlaku dekat Lendu. Aku dengan Gapa daripada UiTM Lendu sama. Korang satu batch ke tak kan? Dia tua daripada aku. Dia tua, macam aku muda. Sangat direct ya? Senior gila. Dah lah. Tua. Aku masuk tahun 2010. So Gapa aku masuk 2009 dah ada dah. So dia tua. Hujung 2009. So okay. Tua beberapa tahun lah. Nak mention tua tu. Haram jadab. So Kuat sikit. Tua. tak silap aku tahun
Tahun 2011 ataupun 2012 macam tu. Aku tak ingat dah waktu tu sebab sekarang pun tahun 2025. So aku still 20-an lagi sekarang. So Alhamdulillah. Ini semua sembang. kalau cerita Sembang. kalau cerita dekat Lendu ramai lah. Kalau yang tengok ni mungkin kebanyakan daripada Lendu. Even Siapa daripada UiTM Lendu sila. kita tengok podcast-podcast lain. Ada orang angkat tangan. Ada orang angkat tangan kat sini. Podcast lain pun aku rasa ada juga daripada Lendu. Ada? Si Ramai. Ismik punya team pun Khalid Ismail. daripada Lendu juga. Khalid Dia Ismail. cerita dia macam ni lah. Dalam bilik studio kita ni ada 5 orang. 4 orang dari Lendu. Tiga. Tak. Tiga Lendu. Tiga. Tiga Lendu lain tu lembu. Bukan. Haram betul. Okey, berbalik pada kisah seram ni. Dekat Lendu ni masa tu tahun 2011-12 aku tak ingat. Memang famous sampai masuk dalam surat khabar. Ini yang mana? Kisah histeria dekat Lendu sangat kuat masa Dia tu. ada back story. Kenapa histeria tu berlaku? Okey. Ha. So aku tak nak cerita pun back story. Yelah. Kita dah kesuntukan masa. Kita nak shortkan story ni, aku ambilkan kes. Mana boleh? Kerja nak senang ke? Kita dah kesuntukan masa. Aku dah penat cerita pasal hang tu abang research benda semua. Dia tak nak cerita back story. Come on. Okey, syarat untuk dapatkan masa yang pendek kena cerita last. Kurang asam ni. Ini kurang asam. Taktik dia. Kita dah next episode kita bagi dia Kita first. bagi dia Okey. Aku cerita je lah dekat Lendu ni, UiTM Lendu lah especially, bukan perkampungan Lendu. Lendu ni dia dekat Kampung dia perkampungan Lendu. Dia di antara Masjid Tanah dengan Alor Gajah. So in between tu, tengah-tengah tu adalah kampung Lendu. So UiTM Lendu terletak di Lendu. So dekat yang setahu aku lah, dekat dalam UiTM Lendu ni dia dipagari oleh individu, tak nak sebutlah individu tu, tapi dia adalah one of dekat dalam tu juga. Bukan pemilik lah, I mean pengurus kat dalam tu. Ada seseorang yang memagarkan Yes. tempat tu lah. Yes, memagarkan kawasan. Pagar gaib ke ataupun pagar fizikal? Pagar gaib. Kalau pagar fizikal, kontraktor lah dia buat kerja dia. Pagar fizikal Dia ambil Lendu dia ni bakar lah kan. dia kampung tau keliling. Tiba-tiba pop kat tengah tu ada universiti. So kau nak kata universiti dekat Lendu tu tak ada pagar lah? Dia ada pagar tu, macam aku cakap, pagar fizikal tu dipagari Kontraktor lah. oleh kontraktor dan wak-wak lah. Macam yang pagar yang tak nampak ni, Adalah orang ni. adalah orang yang memagari, dan orang tu orang yang kat dalam UiTM tu sendiri. Sebab dekat dalam UiTM Lendu ni dia ada banyak kisah-kisah dia. Antaranya adalah penari Beca. Itu penari. Ini penari apa? penari apa? Penari tradisional lah macam tu. Aku Penari tengok apa, lah penari zapin, apa? joget? Bukan, dia Gamelan. macam penari ulit mayang macam tu lah. Mak Yong. Mak Yong. Yes, Mak Yong. Ada orang cakap. Kau tak payahlah nak cakap. Agak je lah macam kita sendiri yang teka kau. Tak, aku ada bisikan. Bisikan. Kau dengar? Orang bisik Yusuf Tayyum dia Mak Yong. So dah jadi cerita hantu kelakor lah ni. Tak ada. Okey Mak Yong. So masa tu aku tak ingat, aku part semester 2 ke semester 3, semester 4 antara tu lah. So memang famous sangat masa tu. Histeria kat sini berjangkit sangat. Bukan lelaki, bukan perempuan je. Lelaki pun ada. Ada yang sampai cerita basketball punya court kan ada dia punya keranjang tu. Ada yang berlari boleh lompat ke atas tu. Setinggi itu. Tapi aku tak tahu lah itu betul ataupun penambah Benda ni rasa. berlaku masa kau masih study kat situ? Yes, betul. So relate kat dengan cerita aku ni adalah kisah ni berlaku dalam kelas aku sendiri, kawan aku sendiri. Okey, dekat dalam UiTM ni dia ada meremang bulu roma Dekat dalam UiTM ni dia ada satu tasik besar. TF kita pun orang panggil. TF tu apa? Tun Fatimah punya tasik. Tasik Tun Fatimah. So dekat tasik tengah tu dia ada bridge, London Bridge, yang kalau kau naik, kalau kau naik kelas kau kena cross. Sebab kalau blok akademik dengan college dia seberang jambatan tu. Oh ya. Tasik tu. So itu kalau yang tak ada kenderaan lah, yang jalan kaki kena cross lah. So kalau ada kenderaan dia kena bawa kereta lah cross. Dia roundabout. Dia kena pusing lah. So dekat masa tu berlaku dekat LL nama kelas tu, library lama. Dulu dia library, tapi library dah ada blok bangunan baru, dia jadi kelas. Kalau kau nak tahu, ada one of artis kita kena masuk court UiTM dekat kawasan tu lah. Tapi tak boleh bagi tahu lah artis apa. Artis sangat famous.
So masa tu aku ingat lagi, aku ada seorang dalam kelas aku ada perempuan ada dalam 20 orang, kita orang lelaki dalam ada 6-7 orang je. Tak ramai lah, memang lelaki memang pupus lah. Lepas tu lelaki size kecil sikit pada aku lah. Saiz dia kecil sikit. Dia kata sebab, aku besar je. sebab masa tu kurus kan. Ada pun setakat saiz dia tinggi je lah macam tu. Lepas tu ada perempuan ni, dia seorang yang sangat lemah semangat. Aku tak tahulah dia lemah semangat ke, tapi badannya semangat. Cuma daripada segi pick up tu gelak. badan dia semangat. Ini kalau member aku tak nak sebut nama dia. Ni Dia kalau, tahu. Kalau member aku tengok ni, dia korang tahu dah siapa. Tak, member kau yang badan dia semangat ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Okey. Kisahnya berlaku masa kelas Bell. Kalau Bell korang English lah. Dan kalau dia punya subjek kod dia Bell lah. Bell 120. Oh, ingat lagi Ui. So, masa tu lecturer yang mengajar tu perempuan, India. Melayu lah. Melayu. So kita orang dia masa tu kelas patutnya kelas dekat T. Tapi kita orang kena pindah dekat tu sebab kelas tu dipakai. So kita orang pakai guna kelas LL tu, library lama maksud dia. So library lama tu dia punya bawah ni tasik. Ini building dia tinggi, ada kalau ikut kan dia sebab ni bukit tau, lereng bukit. So bangunan tu dia dah menggunakan lereng bukit tu. So kalau ikut daripada atas, belah atas ni kira macam dia punya surface lah. Belah belakang ni kita dah level bawah ataupun level tinggi, level 3, level 4 lah. So library lama ni kau bayangkan lah, bangunan ni bangunan lama. So dia punya facilities ada yang dah rabak, shielding ada yang pecah, lampu ada yang tak hidup. Kita faham lah government punya facilities kan. Sedih. So Aircon dia apa tak sejuk? Kadang-kadang tak ada. ada yang macam dekat sana rasa tak ada pakai kipas kot. Kipas je. Aku tak ingat lah. So waktu tu satu kawan aku ni aku letak nama dia Karim. perempuan. Karimah. Siapa? Karimah boleh lah, Karimah Itu nama biawak tu doh, Karim, Joni. Siti lah, Siti. Oh, dah jadi cerita seram komedi. So waktu tu kau bayangkan, kita tengah, yang kawan aku ni ada seorang nama dia Deli. Lantak lah nama betul lah. Deli, nama panggilan dia Deli. Dia Member give up. Dia dah give up. Aku dah reka nama tapi macam malas je. Aku letak, bukan orang kenal pun, nama dia Deli. So Deli ni dia kelas rap kot masa tu. Deli ni dia orang Kelantan. Dia jenis suka apa-apa berlaku dia kata kau ni macam tu. Deli ni memang panggil macam tu. Dia paling heboh dalam kelas lah. Lepas tu yang perempuan ni dia ada geng dia, kita orang panggil dia Three Stooges. Ada 3 orang lah. 3 orang perempuan lah. Satu Amira, satu Rin, satu Bella. Aku senang bagi tengah nama, padam ke korang. Korang tak kenal kan. So dekat dalam kelas ni okay, 3 nama dia kan, tapi siapa yang kena masuk aku tak nak bagi tahu. So kisah ni berlaku masa dalam kelas tu. Kan satu yang seorang ni dia lemah sangat semangat dia. Dia duduk bertiga dekat belakang. Yang Deli ni duduk kat depan, aku belah tepi dalam kelas kan. Deli ni perempuan juga? Deli lelaki. Lelaki. Tapi tak ramai kan dalam kelas kau. 25 orang, 26 orang. Itu kau kata tak ramai. Ramai lah tu. Lelaki. Lelaki 6 orang je. Lelaki 6 orang maksudnya tak ramai lelaki. So masa tu aku tak tahulah apa yang berlaku. Sebab yang dia cerita ni adalah kes kerasukan. Dia bercerita, dia selalu nampak benda ni kan. Tapi dia selalu cerita dengan kita orang. Tapi kita orang buat bodoh je lah kan. Sebab tak pernah mengalami setakat histeria kes. Kita orang dah daripada sekolah lagi pun dah selalu dengar pasal histeria kes ni. Kau bayangkan, masa tengah belajar ni, lecturer tengah bagi lecture lah. Tengah bercakap. Lepas tu dia orang tengah bergurau-gurau. Yang Deli ni yang diorang ni suka macam bergaduh-gaduh mulut tau. Dan kelas aku ni suka bergaduh mulut tapi tanpa ambil hati, macam bahan-bahan tu kan. Lepas tu yang kena rasuk ni, dia cakap macam ni. Aku tak ingat dia cakap apa, dia macam tegur lah something. Lepas tu yang Deli ni macam belaga angin. Atas kepala yang perempuan tadi tu, shilling dia pecah tau. Shilling dah building lama kan. Dia punya shilling tu dah pecah. Dah nampak atap. Memang dah pecah lah. Memang dah pecah lah. Aku ingat masa tu pecah. Tak. Lepas tu masa dah tu dia dah bergaduh-gaduh dengan Deli. Yang budak-budak kata okey dah lah.
Yang perempuan tu tengok atas macam ni. Lepas tu dia dia macam ni kan, dia duduk macam biasa kan. Lepas tu dia macam macam tu. Siapa buat lawak? Tak ada. Literally Dia sendiri. Lepas dia tengok atas tu dia yang si Deli ni dah bergaduh mulut tadi, dia tegur. Kau apa hal? Lah kau ni apa hal? Macam tu. Lepas Deli tegur tu, dia mengamuk tu. Wah, dia mengilai, dia mengamuk. Lepas tu kau tahu apa jadi? Kerasukan. Dah kena histeria masa tu. Dia seorang dah kena histeria. Masa ni tak berjangkit lah, dah kena histeria. Lepas tu kau tahu dia dah mengamuk. Meja Dah mengamuk? meja dengan kerusi tu dah habis dah tolak lah. So kita orang ni lelaki apa yang cuba buat, kita orang cuba nak pegang dia lah. Yang perempuan dah cuba call untuk masa tu ada Pak Gad, kita panggil dia Gotam. Ni malam ke masa tu? Siang. Kelas. Kita orang panggil Gotam. Gotam ni dia Ketua head of security, masa tu kita panggil security kan. Sekarang dah polis bantuan. Head of security lah masa tu Gotam ni. So marah hasil kalau dipanggil Gotam orang tua tu. maksud dia, kita nak bagi tahu lah maksud dia Aib kan. Gotam ni dia ada satu ilmu yang boleh merawat. Power Gotam ni tadi, dia punya ilmu tu, dia baca-baca ada satu kes tu dia tepuk lepas baca pok. Elok orang tu. Tapi saya baik bukan tepuk meninggal. Bukan. Tepuk-tepuk innalillah. Physical Gotam ni Besar. tinggi, memang tinggi besar. Aku rasa dia 1.8 lebih macam tu lah. Dia memang aku respect gila-gila dengan dia ni sebab satu dia berani tau. Kita orang kalau apa-apa emergency ke apa memang tak ada orang lain. Tak ada orang lain kita orang cari, memang dia. Walaupun kita orang selalu bahan dia tapi dia banyak jasa dia. Betul. Kalau nak kalau kisah mistik memang kita akan panggil dia. So macam ni kita orang dah pegang dia tau. Kita dah baringkan dia, kita orang pegang 6 orang lelaki pegang dia seorang. Perempuan kena campak mat. Kena campak, dia bangun kan tingkap LL tu. LL ni tingkat berapa? 3 ke 2? Daripada bawah ingat 3 bukit dia bukit. Dia ada stage 3 ke 2 macam tu lah. So tingkap tu yang jenis buka macam tu. Yang jenis buka macam tu kan. Tingkap macam tingkap hotel. Tingkap hotel lah. Macam tu lah. Kau bayangkan tingkap tu tutup tau. Dia campak kita orang, dia lari, dia lompat, dia rempuh tu. Ke bawah? Tak adalah jatuh. Nasib baik ada cermin tu. Maksudnya tertutup lah. Benda tak terbuka benda tu lah. tutup. Dia langgar, dia jatuh. Dia jatuh mana? Bawah? Dia jatuh ke lantai balik lah. Balik, kalau ke bawah tu kau bayangkan lah, kalau tingkap tu terbuka ke apa, kalau dia muat untuk melalui celah-celah tu. Dia level, dia lereng bukit. So kelas tu kalau kau daripada atas jatuh bawah. Sebab dia bukit. Faham? So bangunan tu, Habis kalau bangunan tu bukan dekat lereng bukit, kalau kau terjun dari tingkat 3 kau tak jatuh bawah lah. jatuh bawah tapi tidaklah setinggi. Dia akan jadi tinggi lah. Kalau daripada atas bukit tu level surface tanah. Kalau kau daripada belakang dah level tingkat 3. Dia macam kalau ground floor, kau lompat keluar kau akan jatuh ke ground kan. Sekarang ni kalau pada LL tu kau tak akan jatuh ke ground. Kau jatuh lagi rendah. Kau akan jatuh basement 3 ibarat dia. Dia ke bawah lagi. Dia bawah lagi. Kalau kau jatuh lah, Kalau jatuh memang ni lah. memang patah lah. Tak mati kot. Patah So, kayuk. Tak patah aku kata tingkat 3. bukan tak mati, patah. Tak mati kau kata tingkat 3. Tak, dia melantun. Sebab dia aku cakap dia ciwi-ciwi macam tu. Ciwi-ciwi. Member aku tu dia ciwi-ciwi sikit. Dia macam gummy bear. Gebu-gebu. Gebu-gebu. Sebab tu kita 6 orang lelaki kena campak mat. Lepas tu dia nak rempuh kan. Lepas tu dah kena rasuk, dia meracau kita orang. Dah kita nampak pegang bila dah penat. Call Gotam. Gotam datang. Masa tu cuba merawat. Dia pakai aku tak ingat dia ada satu Biji. tak dia ada macam alat, bukan alat dia ada satu kayu dia. Aku tak ingat masa tu. Cota dia. So dia tekan cari benda tu. Tak jumpa kat mana. Perempuan tu still tak Meronta-ronta je. kan, meronta-ronta lah. Lepas tu dia baca ayat-ayat, baca, lepas tu perempuan dah aku. So duduk. So bagi tahu dekat mana. Tak nak bagi tahu. Lepas tu dia cari. Kau tahu dekat mana? Kat kelopak mata sini.
Lepas tu apa dia buat? So dia okay, Tampar. bukan tampar nanti tercabut mata. Mana dah tahu apa rawatan dia? Tak, okay, kan yelah bila dah kena history macam ni ruqyah lah kan. Kalau rawatan-rawatan biasa yang diorang buat. So yang si Gotham ni dia bacalah ayat-ayat, aku pun tak tahu. Dia baca dalam hati je. Dia baca tak kuat lah. Kita tak dengar. Kita orang sibuk memegang ni. Dengan kekuatan yang berganda-ganda tu daripada kekuatan lelaki. Lepas tu dia baca benda tu tak nak mengalah tau. Benda lah biasa benda ni dia ugut untuk sembelih. Untuk bunuh lah. Yalah normal lah tu. Bukan ugut sembelih perempuan tu. Gotham tu yang ugut Gotham nak tu sembelih ugut benda tu. nak sembelih benda tu. Kalau dia tak nak reveal ataupun tak nak keluar daripada badan tu. Lepas tu cari dia dah potong dekat antara pelipat ni. Tak ada. Yang tak ada tu yang dia dapat detect ada dekat mata. So masa dekat mata tu paksa untuk keluar. Tapi dia tak keluar. So aku tak ingat adakah dia sembelih ataupun benda tu keluar. Masa dia dah baca, last end of the story, ambulans sampai. Lah bawa pergi fikir. Tak, dah kira macam dah back to normal. Cuma dia macam penat, lemah. Naik atas stretcher, kita orang kena angkat. Woi lah kan? 6 orang angkat macam nak bengkok kan. So, daripada tiga-tiga tu ada lift tak? Tak ada tangga. Dia macam ni. Dia ada jalan daripada sini, terus masuk ke kelas tu. Tapi itu laluan jalan. Kalau kereta daripada atas, kau kena turun sikit tangga. Dia naik, kalau kita daripada bawah, kena naik ke atas untuk pergi ke ground floor. Naik sikit je. Means dalam 10 anak tangga macam tu je. Kau bayangkan dengan besar, dengan stretcher macam tu, 6 orang angkat pun memang patah lah pinggang tu je lah. Tapi dekat Lendu aku suka nak tambah tau. Zaman kita dulu kan pembangunan sedang nak dibuat kolej baru. Betul, kolej baru kat belakang. Dikisahkan masa nak buat kolej baru tu banyak gila kejadian histeria, termasuk yang Daus cerita ni. Sebab kawasan tu kawasan estate dulu, if I'm not mistaken lah. Dia kawasan kampung tau. Jadi bila dia buat pembangunan baru dekat belakang kolej-kolej kami ni tadi, macam kolej aku, kolej kiraman aku tak kena lah, sebab kita orang dah di tengah-tengah antara surau dengan kolej-kolej diorang ni. So belah Daus tu, belah belakang tu, kolej diorang ni memang banyak dibuat kolej-kolej baru. Jadi penebangan pokok, perataan tanah, dia nak buat longkang semua banyak dilakukan pada tahun-tahun tu lah. Jadi aku around that age, around that year lah. that year lah, 2011-12 macam tu. Aku tak heran kes macam dia ni terjadi pada ketika itu. Kita menyangkakan, kau bayangkan kalau orang datang tempat kau, dia bawa onar, musnahkan kau punya kediaman, kau rasa takkan kau nak duduk diam kan? Kau mengamuk lah kan? So tapi aku respect dengan Gotham tu. Sepanjang kejadian tu, tak tahu berapa banyak rekod yang Gotham tu dah settle kan. Dia bukan setakat Gotham tau. Dia ada satu cerita yang aku suka kongsikan. Kita orang punya rektor dulu. Yes. Datuk Dr. Mizan Hitam. Dia sangat best aku cakap. Kalau Gotham tu tak ada, rektor kita orang sendiri yang powernya benda tu. Sebab dia ada ilmu-ilmu yang dia boleh pakai kan. Kalau aku tak ada, kau kerasukan. Oi, sedar. Tapi itu skeptik. Salah satu sebab ni aku tak tahu betul lah. Ini dengar daripada mulut orang lah. Penyebab satu penyebab berlakunya histeria yang berjangkit-jangkit waktu tu, salah satu sebab pembangunan dekat belakang tu. Hutan tu dia dah bersihkan. Lagi satu waktu tu dekat dalam UiTM tu aku cakap tadi di pagar, perjanjian pagar tu tamat. Kontrak. So pengunci yang menjanjikan benda tu meninggal. Orang yang menguncikan tu, orang yang memagarkan tempat orang tu. Perjanjian tau. Perjanjian tu. Ada orang tempatan, orang kampung kat situ. Aku tak pastilah benda ni betul ke tak. Tapi salah seorang daripada Jabatan Hal Ehwal Pelajar pun salah seorang yang terlibat dalam pemagaran tu. Perempuan. Dia seorang perempuan. Pemagaran tu. So dia yang bertindak untuk ambil alih untuk teruskan. That's why lepas tu benda tu dah settle lah. Ni kita belum cerita lagi puakanya Tun Fatimah punya tasik tu. Tasik dekat dalam UiTM tu. Dia ada part-part dia. Okey, jebat
Dia ada banyak college kan dalam tu. Jebat ada case dia, ada cerita dia. Leki ada cerita dia. Blok aku, blok tuah pun ada juga cerita dia. Belum lagi blok perempuan. Nak yang belah atas bukit, Kasturi. Tu dia ada bahagian atas bukit, belakang tu hutan. Kita kena buat episod 2.5 ni. Tapi kalau kisah tu banyak lah. Sebab tu aku cakap kalau nak pendek kan duduk last, cerita last. Timing dia tu. So aku tak nak cerita tu panjang sebab kebanyakan cerita dia related dengan kerasukan juga. So benda yang sama lah. Cuma jalan cerita mungkin berbeza sikit lah. Macam aku ni, aku ceritakan kisah sendirilah. Berlaku depan mata sendiri. Aku yang memegang orang yang cuba untuk merempuh dinding terjun ke bawah tu. Tapi aku bersyukur lah ada dinding tu, ada cermin tu. Kalau tak, jatuh ke bawah. Itu belum lagi aku cerita masa aku tidur dekat college aku terjumpa pocong. Itu nanti lah. Itu kita off camera. Off camera lah. Sebab dekat sini macam aku cerita kat korang, aku skeptik. So benda tu berlaku dalam keadaan aku separa sedar. Dia masa dia bawa balik daripada kelab. Bukan. Bukan. Macam Ni ke? masa tu cuti seminggu tu, antara mid semester break tu. Seminggu aku tak balik. Aku duduk dengan sini-sini aku yang tak balik kat situ. Sebab orang kau tak balik kampung masa tu? Habis markah? tak ada mananya. Itulah cerita. Itu nantilah ada masa topik khas ke baru aku ceritakan benda ni lah. Nak penutup ke? Okay, so itu saja. Kena tukar lampu balik tak? Kita punya lampu tukar set lampu kita balik. kali ni memang dibungkamkan Asal part aku dia merah kan. Apa aku rumah merah kau ni? Tak. Kau cerita seram. Bila kau cerita seram ni memang akan jadi merah. Oh, tak apa, next nanti korang pula cerita seram. Boleh, insyaAllah. So, okay lah, itu saja untuk episod kita yang kedua ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. So, kalau tak suka boleh dislike. Jangan lupa komen. Dan jangan lupa komen. Kalau korang daripada macam tadi lendu, korang pada lendu, korang komen apa. Siapa ada cerita-cerita lain dekat Melaka ni yang mungkin spesifik untuk negeri Melaka yang korang rasa menarik untuk dikongsikan, korang boleh kongsikan kat komen kat bawah. And yelah, follow social media kami jangan lupa follow social media kami. Ada tertera lah dekat mana? Kat bawah. kat bawah. Kat description kat bawah. Dan again, kalau siapa-siapa yang berminat untuk jadi sponsor kami, boleh hantarkan email ke podcastbbtb@gmail.com. Macam season lepas, murah-murah je. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi, aku rasa itu saja. Kita boleh tutup kita punya session. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Bye. Bye. Yes.